Hello everyone. So welcome back to our episode of Kena Kupas. Okay, Kena Kupas ni apa? Lupa I nak sebut lah sebelum-sebelum ni kan. Kena Kupas ialah podcast yang akan mengupas dunia kreatif konten, dunia perfilman dan juga gaya hidup. And sometimes I akan pergi juga untuk isu-isu semasa, isu-isu yang dah boring pun I try kupas juga. So that is all about Kena Kupas. Okay, I'm your host Del. Topik I hari ini ialah cabaran untuk menembusi mainstream. Okay, so siapa guest kita yang sebenarnya layak untuk berbicara tentang topik ini? Hari ini we have in the house Hanzali ni. Hello, Del. Hello, how are you? I'm good. I rasa I dengar-dengar daripada banyak-banyak you keluar mana your stories, your podcast semua. You wanted to become a drummer. Yeah. Let's go there. Oh my god. Let's go there. Okay. Let's go there. So, Okay. Start. Okay. Yes, start. I macam orang biasa lah. Macam orang biasa, macam budak-budak lain. Sekolah rendah dekat KL, Keramat. Keramat, sekolah menengah Seremban. Lepas tu memilih nak jadi drummer. Perlu cerita ni kan? Tak boleh rujuk podcast kat situ. Tak payah. Nak cerita Cerita kat juga. sini juga. Ekspresi Okay, sini juga. Okay, dan waktu tu dia terpengaruh sebab Mamat Khalid lah. Okay. Mamat Khalid punya filem rock tu kan. Rock First rock. Oh, First Ada Rock, Hasnur okay. Rahmat apa semua tu, Qaeda tu. Dan Dan waktu tu bila melihat saya pergi waktu tu saya form 3. Pergi tengok filem Abang Mamat dekat Wayang Seremban tu dan tengok macam ni filem apa ni kan. Membuatkan saya jadi macam nak jadi drummer lah. And then saya tak ada ilmu, dan saya beli stick drum, beli je kat kedai Yamaha, dan lepas tu the rest history lah. Pergilah jamming apa semua. Lepas tu nak pendekkan cerita, habis je belajar saya belajar kat Yayasan Melaka. Okay. Saya ambil directing. Saya ambil directing. Lepas tu habis tu, and then the Pekin call saya. Dia kata Abang Mamat dia nak buat satu filem ni. Abang Mamat nak pakai motor aku. Abang Mamat nak pakai motor aku, tapi aku tak ada orang nak bawa kereta. Boleh tak kau bawa kereta aku pergi Ipoh? Okay. Cakap sebab dia motor aku nak pakai buat set. Cakap oh ya ke? And then saya pergi lah. Okay. Saya pergi ni baru habis belajar. Graduate tak tahu nak buat apa. Tapi dah kenal Pekin macam mana tu? Kenal Pekin waktu tu dia macam ni pun kelakar juga ni. Sebenarnya first penglibatan saya sebagai extra. Time tu Sofi Jikan dia ada shoot kat Melaka. Dia buat cerita drama Ustaz Coklat. Ustaz Coklat. Lama lah. Dia Dia Oasis punya ni lah, Astro punya satu program tu. Sofi Jikan waktu tu dia saya tak tahu housemate saya ni sepupu dengan Pekin. Waktu tu dia Pekin minta tolong beli barang barang oksigen. Okay. Barang oksigen lah kan. Dan saya pergilah, teman bawa motor. Saya ada motor kat rumah tu. Saya bawa kawan saya housemate ni. Dia dah pergi hantar. Dia saya cakap lah, ni macam Pekin Ibrahim. Cakap ni sepupu aku. Oh ya ke? Start tu lah. Lepas tu saya tanya, bang ni shoot apa ni bang? Waktu tu kita excited. Cakap ada shoot ni, pengarah Sofi Jikan. Ada Sobri Anwar apa semua. Lepas tu saya pula saya cakap iya je lah. Lepas tu tiba-tiba Pekin cakap, kau nak masuk jadi extra? Cakap boleh juga bang kan. Duduk. First saya jadi extra. Saya jadi penonton. Ada persembahan je penonton. Memang soft focus lah, tak nampak pun. So that time bila keluar dekat rumah, and then saya cakap mak saya, tengok saya. Dan mak saya cakap, mana kau kan? Mana kau? Saya adalah orang yang struggle, yang macam tu nampak tu. Tak nampak pun. Okay. Nampak bayang kat belakang. Tapi ada nama extra, tulis nama kan. Time tu nama IC lah. Bukan nama glamour Bukan lah, nama bin apa semua kan. So daripada situlah kenal Pekin. And then waktu sampai dekat set Batu Gajah Ipoh tu, time tu pelakon utama dia Syuk, Bel Ngasri dengan Jihan kan. Dengan Pekin jugalah. Saya duduk tepi je. Saya duduk tepi hanya nak
nak tolong macam PA lah. PA, and then Abang Mamat dia tengah bakar paipon kan. Saya ingat lagi the moment dia dengar lagu Uji Rashid kan. Uji Rashid, and then dia tengah pandang langit waktu tu. Saya duduk sebelah monitor. Saya tengok waktu tu dia pandang saya. Kamu nak berlakon tak? Oh my god, macam tu je dia tanya. Dia random. Cakap nak berlakon tak? Berlakon? Kenapa bang? Cakap ada satu watak ni, dia pemain keyboard, dia kena rasuk. Dia main keyboard, dia kena rasuk dengan tu. Cakap saya macam malu tapi mahu lah. Malu tapi mahu. Cakap Abang Mamat kot. Okay, So Abang Mamat lah, saya boleh cakap orang bertanggungjawab, orang pertama tarik saya masuk industri. Dia paksa. Boleh lah cakap, kau ni berlakon teater, boleh lah, boleh. Macam okay lah, layan je. So start situlah. Saya daripada situ saya buat extra dalam boleh katakan 3 tahun. 3 tahun you buat 3 extra. tahun buat extra. Habis main drum tu dah jadi apa dah? Dia dah jadi macam terus macam lupakan lah. Sebab dah jumpa fall in love punya benda ni kan. Macam menarik lah acting ni. Okay, after all your study pun is about directing kan? Directing theater. Saya banyak directing theater. Saya minat acting juga. Tapi jatuh cintanya sebenarnya acting saya minat, directing saya minat. Tapi saya bila habis belajar tu, offer acting tu lebih banyak. Okay, sebab you kenal dengan all of this dalam industri. Betul. Dia macam kau masuk tu. So macam layan je, saya ikut flow je hidup ni. Okay. Saya tak ada macam ni aku, tak ada. So jadi bermula, tapi you started off with extra ke ataupun you bermula di pentas sebenarnya? Pentas teater. Pentas teater. Sebenarnya saya pentas teater 2008. Okay. Waktu tu sama juga nak jadi drama apa semua. Saya minat lukis juga. Rasa sama. Ni saya terlibat kena paksa dengan cikgu. Kena paksa dengan cikgu. Form 5 saya paksa cikgu. Time tu kan ada pertandingan teater. Ada apa, dia nak buat adaptasi Pahlawan Pasir Salak. Okay, berat tu. Pahlawan Pasir Salak nak jadikan cerita daripada bilik seni, saya nak pergi toilet. So tengah tu ada satu dewan tengah berlatihan teater. Saya waktu tu lalu, saya cakap kat diorang, apa benda lah korang buat ni jerit-jerit kan. Mi mo apa benda lah. Saya macam mengutuk diorang lah. Saya lintas. And then after that nak pergi ke bilik seni tu, kawan saya nak try satu perempuan ni, pengawas lah. Lepas tu so satu pengawas perempuan ni saya tolong. So saya tepi tingkap tu kan, saya tengok tu dia tengok dah dan kita buat lah sound tikus lah, macam sweet macam tu kan. And then cikgu nampak kawan saya caw. And then saya belum sempat nak gerak, dia panggil saya, kau sini. Saya ingat dah kena denda kan. Macam ni, cikgu sekarang tengah cek pelakon ni. Saya tengok pelakon ni. Pelakon cikgu last minute terdiri. Minggu depan nak bertanding peringkat negeri ni. Oh my god. Tengah cari watak Mak Asyad ni. Kau boleh lah berlakon. Cikgu, saya tak minat berlakon cikgu kan. Saya minat jadi drama. Saya memang cakap saya minat jadi drama. Alright. Dan? Cakap boleh lah Han. Cakap boleh lah. Sebab kalau kau tak tolong cikgu failkan kau markah kurikulum. Cikgu pun. Cakap fail. Lepas tu saya cakap mana boleh cikgu. Boleh lah, sebab kau pun muka-muka jahat ni. Boleh lah. Dia kata kau watak Mak Asyad. And then saya masuk. Saya macam okay lah, saya tak nak fail kan. Saya masuk, saya pergi lah. Saya pergi. Sebab saya suka pergi, saya tak boleh masuk kelas. So saya pergi ke longgaran. Saya best juga tak masuk kelas kan. Belajar je kan. So waktu tu saya jadi macam saya rasa macam mana, bila saya berlakon hantar pentas masa bertanding tu, saya rasa macam saya hidup. Waktu tu semua orang tak perasan saya dalam sekolah. Saya adalah macam kau ada budak-budak nakal yang di hujung kelas. Selalu budak nakal kan semua orang macam spot on juga. Saya bukan yang famous yang begitulah. Saya jenis yang pukul 10. Nanti kalau mak saya tengok bahaya ni. Jangan mak, jangan marah tau. Sorry mak pukul 10 pagi saya dah caw lah. Saya start hari Jumaat pergi jumpa kaunseling. Betul, ni betul. Okay, betul lah. Saya ada tetamu wajib kaunseling setiap Jumaat. Tetamu tetap guys, tetap kaunseling. Okay, lepas tu then sampai cikgu kaunseling pun cakap, Han, sebenarnya kelebihan awak ni bukan pada pendidikan. Pada dia cakap pada seni dan budaya punya benda. Sebab dia kata awak ada thinking yang
orang tak tahu dia cakap lah sebab awak punya pemikiran ni tak pernah orang lain fikir. Dia kata awak ni nakal awak bukan nakal yang perbuatan fizikal, nakal awak kat dalam ni. So dalam ni yang kita nak kena channelkan awak ni ke arah kesenian. Awak nak rasa begitu. Sebab tu awak enjoy masuk kelas seni. So dari situ saya macam, so dia bagi paper lah. Dia cakap okay, awak masuk Aswara. Cakap Aswara ada tempat awak. And then saya nak masuk Aswara tu, Aswara dah tutup. So bila dah tutup nak kena tunggu tahun depan. Mak saya dah bising kat rumah, kau ni asyik melengkar je kat depan rumah ni, TV ni kan. So pergilah buat kerja kan. So disebabkan nak apa cakap, nak menjaga hati mak supaya tak bising selama setahun nak tunggu Aswara tahun depan, saya apply lah Kuliah Hiasan Melaka. Dapat lah. Ni dapat, saya apply. So dari situ terus minat, terus memang jatuh cinta dalam lakonan ni. Okay. Dan banyak kawan-kawan tolong. Kadang kawan-kawan macam jadi ada extra berdialog, saya buat lah. Last saya buat extra, saya rasa Want to Jaga. Movie pula. You have done a lot of movie? Okay. Okay. Macam cerita like apa, Takut ke Tak, lepas tu and then ada the international movie dengan Thailand tu kan, The Curse Land. The Curse Land kan. Okay, so you dah daripada situ, itu ialah satu orang kata langkah pergi ke mainstream. Some movies semua yang indies tau. Okay. Yang indies tu semua pergi ke Netflix. It's all macam like quality ones. Okay, tapi art berat lah. So how do you actually, especially macam like Want to Jaga tu kan? Want to Jaga. So how do you actually statekan the difference of the indie tu dengan the commercial ni? Saya antara orang yang tak pernah plan nak ke mana. Selagi orang percaya bagi tawaran, saya buat. Dan saya perasan dia sejak after Want to Jaga tu, sepatutnya Want to Jaga tu saya dapat satu role yang besar sebenarnya. Then what happened? And then the producer kata sebab about aging kot. Sebab saya terlalu muda kan. So dia tukarkan saya. And then saya okay je. Maksudnya saya ambil tu sebagai nak bekerja dengan semua orang-orang hebat dalam tu. So saya buat extra. Dan start daripada situ, dia dah macam merebak-rebak yang some director baru nak start. Panggil saya untuk buat short film, apa semua. Sampai Takut ke Tak tu, dia takut ke tak banyak lagi. Dan saya banyak terlibat dengan Nik Amir apa semua kan. Dan kalau bezanya saya rasa sama-sama, dia cara kerja sama. Cuma indie ni dia ada satu, orang cakap apa, capacity yang dari segi suara naskah tu sendirilah. Suara naskah tu tak pernah ada dekat mainstream. Tapi saya bukan, dia tak semestinya kalau you indie you bagus, mainstream you tak bagus. Ada juga barang-barang indie yang tak best pun, tak menjadi. Dan ada juga barang-barang mainstream pun bagus. So saya rasa jurang tu dah, dulu boleh nampak jurang tu, sekarang jurang tu dah tak ada. Dan saya sedar benda tu, dan market pun dah lain. Dan sebab bila kita ada kehadiran OTT apa semua, so saya rasa thoughts orang dalam pemikiran tu sendiri yang membezakan sesebuah naskah tu lah. Saya rasa thoughts tu. Sebab you boleh panggil siapa-siapa, boleh buat lampu, boleh buat skrip, boleh siapa. Tapi kalau saya baru cakap ada podcast sebelum ni, it's about develop taste lah. And sebab develop taste, sebab seseorang tu sendiri yang, kalau contohlah kalau 10 orang team you, satu orang ada satu thinking of pasal karya ni, at least dia merebak dalam 9 orang ni, baru dah dia jadi benda tu. So bila kita buat satu benda tu, so orang yang lain tak faham, oh ini indie. So bila tengok Blood Brothers ke apa, itu mainstream. Ada juga filem indie, ada filem-filem action. Ada. Ada. Tapi untuk kefahaman semua orang, indie ni senang cerita dia tak ada bajet lah. Dia tak ada bajet. That's why dia bagi indie. Maksud independent is short from indie. Kalau band tu macam Noh,
Saleh Hujan apa semua, diorang tak bergantung pada label. Kalau macam filmmaker, dia tak bergantung pada the big studio. Saya rasa itu untuk kefahaman orang di luar sana. Tapi kalau awak tanya saya nak pergi ke dua-dua market. Tetapi natijahnya saya selalu bertanya pada directors, producer, kenapa geng-geng indie filmmakers ni always choose me. Dan diorang cakap I tak ada muka TV. I tak ada muka komersial, kata diorang lah. Dan dia kata I adalah muka-muka festival lah. I don't know. Muka-muka festival lah. Muka-muka festival. Masuk aja mesti menang lah, boleh lah. Tapi bila saya fikir balik, betul juga. Banyak filem-filem, short film saya filem saya surrounding festival sekarang. So Alhamdulillah. Okay lah, you happy lah juga macam kan? baru ni The Fox King. The Fox King, Wu Mingjin, saya terlibat juga. Yes. Berlakon dengan Dia Sastro Wadoyo. So pun satu benda yang dia benda tak expect, yang macam okay. Maksudnya kadang-kadang Tuhan tu dia bagi, dia tak bagi kat you belah sini, dia bagi you belah sini kan. Itu dianggap satu cabaran. Sebab director tak nak ambil lah yang di sini. Tetapi director luar, you've done the Thailand movie tu, The Cursed Land. You've done the latest one also, it's international, not here. Kenapa sana boleh terima, di sini tak boleh terima? Okay, kalau tanya pasal kenapa diorang ambil saya pun tak tahu. Tapi saya pernah tanya, after rap pun saya pernah tanya the director, this is Penu Ari dengan Nonzi yang buat cerita Nak-Nak tu kan. Dia kata, why you choose me? Then dia tak bagi jawapan pun. Dia kata macam, it's about your craft. Dia kata tu. Sikit je, it's about your craft, not your popularity. Cakap, okay. Then ada bila nak keluar cerita The Curse Line tu, dia post gambar saya, dia buat satu appreciation post lah. So dari situ saya faham kenapa dia pilih saya. Dia kata integriti sebuah pelakon tu tak ramai ada, katanya. Dan orang cakap, dan dia cakap benda sama juga. Saya adalah muka-muka sinema. Saya pun tak faham muka-muka sinema macam mana kan, muka-muka filem. So dia kata the depth character yang I cungkilkan itu, benda tu tak ada pada beberapa orang. Maksud kefahaman sesuatu watak tu. It's not about your deliver, cakap and then you balik. So benda tu saya macam okay. Dan saya pun tak fikir ke arah tu. Tapi bila appreciation post tu nampak dekat Facebook dia, saya ambil ni sebagai satu lonjakan diri saya untuk saya belajar more and more. Dan saya tak boleh buat satu appreciation post tu dah satu benda yang macam kena bangga, tak ah. Dan dari situ The Cursed Land baru secara jujur, after The Cursed Land baru pintu-pintu dalam Malaysia punya production baru terbuka sikit. Wow, that's not fair. That's not fair. This is real things lah. Dan tahun ni juga bulan 7 bulan 7 saya tercalon top 5 best actor untuk festival filem Thailand. You see, tu yang I tak faham tu. Why are you not in the mainstream movies dekat sini? Kenapa? Ada. Saya ada, boleh katakan banyak ditolak oleh beberapa mainstream movie. Why? The big studio lah, saya tak nak sebut. Katanya, ini saya cakap lah, katanya saya ni tak ada nilai komersial. What is nilai komersial? I don't know. Keduanya, dia kata Han susah nak jual. Susah nak jual, Dia kata dia susah nak jual. Dan kata itu je, tak ada nilai komersial, susah nak jual. Tapi saya terfikir satu benda kan. Squid Game kan? Exactly. I baru nak cakap je. Tak ada apa-apa pun kan. Squid Game, Minah tu dia pun tak dijual kan. Dia bukan lain-lain terus kena jual kan. So saya rasa dia bukan menurut saya lah, dia bukan soal boleh jual tak boleh jual, antara you sendiri berani atau tak berani. Itu macam mana Yasmin Ahmad berani ambil Syafiq Naswib, Syaifah Amani. Dia soal berani tak berani je. Dan macam mana Muhammad Khalid mengetengahkan Q Haidar. Exactly. So
mungkin saya tahu saya salah zaman ke apa tak tahu, dan saya jenis yang kalau orang panggil saya buat, kalau orang tak panggil. Baru-baru ni saya baru habis buat big annual showcase untuk satu student, bukan student, dia baru habis belajar, dia nak proof ni saya buat je, dan saya layan je dia punya tu kan. Sebab itulah saya terperanjat jugalah bila dapat jawapan macam tu. Kan sekali dua kali, dia banyak kali saya kena reject. Yang reject tu sangat last minute. Tapi I faham, kalau I dekat side you, I cuba faham jugalah. Okay. I cuba faham, mungkin ada benda yang tak sesuai ke apa kan. For the product, for because the product, kita buat advertising, betul? Ya, betul. Okay. Saya faham dari segi nilai komersial itu. Tapi untuk filem pun dah bila filem pun dah meletakkan nilai komersial, saya terus macam, kalau station dah terus ada nilai komersial, saya faham station. Okay. Soal nak Tapi jual. tak sepatutnya jugalah kan? Sepatutnya filem tu dah tak boleh dah ada budaya itu. Dia sangat takut in the future, the next generation akan tak nampak masa depan in filem lah. Okay, because dalam filem semua nak ceritakan pasal realiti, kehidupan orang ni, kehidupan tu, gangster sini, gangster situ, apa semua. I rasa something wrong that have been delivered to the audience. Okay, you rasa apa? You kata tadi TV station. TV station tak apalah, you faham. I rasa pun tak faham. Asyik dia tu macam mana? Okay, kalau kita pergi bigger pictures, apa terjadi yang mengulang muka-muka sama, saya rasa balik kepada taste seorang tu lah. Taste lah? Taste ke? Ataupun business? Duit business. macam mana? Sebab benda ni kan showbiz, saya faham. Okay. Tapi bila showbiz, you kena bagi peluang. Contohlah dalam satu production kan, kalau 5 cast, takkanlah 10 tahun 5 cast itu yang you ulang. Mungkinlah you tambah 3 cast ni kekal, 2 cast ni yang panggil muka baru. So ekosistem tu jadi cantik kan. So barulah yang bawa graduan-graduan pelajar-pelajar seni, teater apa semua, baru rasa macam aku ada peluang ni. Betul. Dan sekarang bila tengok semua orang panggil influencer untuk shortcut. That is one more. So bila semua orang macam nak fast money, panggil influencer ni supaya senang nak jual produk aku. So untuk orang ambil bidang teater ni apa semua, dia dah jadi macam betul ke bidang aku pilih ni? Frust lah. Frust lah, of course frust. So sekurang-kurangnya bila you ambil orang yang rasa macam betul layak, sekurangnya you bagi muka dekat orang-orang bawah ni supaya abang-abang ni macam dah boleh, so aku kan boleh lah. So kalau dah semua katakanlah dalam shortcut 10 production dalam sebuah daerah tu, semua panggil influencer. So untuk orang-orang yang macam yang betul-betul passion that benda ni, dia akan jadi macam you menggenggam luka lah. Came up from the school of directing. Lepas tu you start with the extra, and these people all tiba-tiba pop because of follower dia orang. Okay. Saya ada berkawan beberapa influencer juga. Ada influencer yang betul dia sedar dia tak boleh berlakon, dan dia takkan ambil peluang tu lah, dan dia tolak untuk orang lain. Ada influencer dia tak fikir apa, it's about money lah. I tak pandang kiri kanan punya input punya ni, janji I nak money. So okay, saya tak boleh nak salahkan diorang juga, influencer ni. Sebab diorang pun macam cari makan juga. Content creator susah juga nak fikir setiap hari nak buat konten kan. Itu kelebihan diorang ada. So once you dapat peluang, once you dapat peluang, at least you pergi jumpa cikgu-cikgu lakonan untuk betulkan you punya benda tu, supaya you bagi muka ke orang-orang yang tak dapat ni. Dia saya faham rezeki. At least bila you ambil inisiatif pergi jumpa guru lakonan, you belajar, and you dapat offer, so sekurang-kurangnya sistem tu sendiri jadi cantik. So orang tengok dekat TV ke dekat filem macam ni dulu macam dekat tu kita tahu Maya Karin, filem star, Ida Nerina, Sofia Jane. So rasa filem star tu kan, dan apabila saya faham zaman dah berubah, you tak tahu siapa yang keluar masuk ni. You tak tahu siapa keluar masuk ni. Dan macam you tengok minggu lepas dia viral pasal makan, contohlah makan kuih tiaw. And then tiba-tiba next month muka dia dekat poster filem. You faham maksud tu? Maksudnya why benda tu terjadi? Dan itu yang kita kena sama-sama, kita kena duduk sit down, membicarakan macam mana nak repair benda ni. Saya rasa dia bukan soal tak boleh masuk, soalnya
dia punya keluar masuk tu macam rumah ni tak ada pagar Tak ada ke? siapa jaga Tak ada siapa macam tu. jaga ke? So benda tu yang saya jadi mempersoalkan lah. Saya bukan mempersoalkan Orang itu. tak. Ha. Mempersoalkan macam mana gerak kerja ni. Gerak kerja seni ni. Kan? Sebab dulu macam Maya Karin kita tahu film star. And then kalau semua lambatkan dekat TV, pergi ke filem. Okay. Maksudnya apa ni? Maksudnya kita ni apa dan bagaimana ni kita ni? Semua orang boleh jadi everybody. Anything macam tu kan. So bila you cakap like siapa yang nak menjaga ni semua ni, okay, siapa yang sebenarnya ada the responsibility? Now that you are also directing kan? Yeah. Your apa movie? I will start music video. Music video, yes. Jutawan Jutawan. Baru habis dengan Mak Adam. Before this, First Baby, Fugo dengan lagu ini. Okay. Is that your responsibility to change the ecosystem yang you cakap berat sebelah ataupun tidak? The fairness is not there. Macam mana? Alright. Sebagai pengarah yang baru nak up ni kan. Saya tak nak mengulang sejarah lah. Apa yang dia dibentangkan oleh atas ni. So saya mengambil pelakon yang korang rasa tak boleh jual dan saya cuba buat benda tu walaupun hanya skala kecil saja kan di music video. So saya panggil Christina Suzanne. Saya panggil Shania Hendrick, dia pelakon baru. Dia pun sama juga tak diberi peluang. So saya bagi peluang. So sebenarnya saya sedang merawati luka saya reflection melalui diorang juga. Dan baru-baru ni saya ambil Shazli Shahbi. So Shazli Shahbi is pelakon lama, tapi era ketika itu dia ada cuma ditenggelami dengan beberapa nama lain. Yang lain. Dan dia sedar benda tu dan saya rasa macam saya nak panggil orang-orang yang macam yang kita tak diberi peluang. Sekurang-kurangnya walaupun saya bukan dalam frame tu, sekurang-kurangnya saya ambil balik. Diorang ni untuk membetulkan ekosistem tu taklah besar, sekurang-kurangnya kecil. Sebab saya belajar daripada Thailand satu benda ni. Okay, apa dia? Thailand dia mengangkat bakat tu sangat tinggi. Sangat tinggi. I think I understand this because I baca banyak pun. Cara dia treatment saya seolah macam saya ni pelakon nombor 1 kat Malaysia. Ya. Serius. Dan betul saya rasa macam ikutkan dia boleh je layan saya macam ala kadar. Tapi benda tu saya belajar macam saya tengok dia hargai orang seni. Betul, ada menghargai sini. Maksudnya tak kisah you supporting ke apa ke, dia sangat menghargai you dari segi layanan supaya nak jaga mood you nak berlakon apa semua. Dia tak ada macam you extra tak ada. Tak, maksudnya dia sangat hargai bakat. Mungkin kalau saya di Malaysia, saya kalau dekat Slang tu dekat Malaysia, mungkin tempat tu saya takkan dapat berlakon. You faham maksudnya? Faham. Tapi itulah. Dekat Slang tu dibikin oleh 100% orang Thailand. So peluang tu saya dapat. So, so kalau kita nak pandang ke sudut situlah. Dalam tiga-tiga ni, okay, yang mana sebenarnya sekarang ni you nampak you nak pergi jauh dan nak your focus going to be? Okay. Acting tu masih ada. Okay. Jika diberi peluang dan sejarah tu tak berulang kembali lah. Okay. Sebab saya pun baru-baru ni kena tolak juga. So sangat baru. Dan dia leading juga kan. Dan dia maksudnya dah banyak terluka. So dah jadi tahap yang macam whatever je lah. So saya tolak tepi. Dan bila saya fokus directing ni, once saya buat Fugo, tiba-tiba pintu lain terbuka pula. Dan daripada situ saya dapat offer daripada Mak Adam untuk buat Jutawan. So daripada tu upcoming ni pun ada juga. So dari Iklan Raya dan banyak benda. So saya rasa macam okay, dah mula nampak. Dan saya berazam pada diri saya lah. Once aku jadi director, aku make sure kalau aku tak dapat 100% yang nak ubah satu ekosistem tu, sekurang-kurangnya 20%. Sekurang 20%. Dan sebenarnya pengarah ni adalah benda yang saya pun, dia satu kerja yang tertunda. Maksudnya yelah dulu ambil directing. So ambil directing, offer acting tu banyak. So bila offer acting dah jatuh cinta, kena break pula. Macam tu. Macam tu lah, kena clash. And then bila dapat peluang ni directing, so saya kena tunaikan hajat yang tertunda. Saya buat ni dengan sehabis baik.
So dari situ saya belajar balik orang cakap apa, berdamai dengan diri sendiri balik kan. Ingat balik waktu first aku start dulu aku nak jadi apa kan. So macam tu lah. Okay. You are a person a director in the industry, okay, that is very friendly to be approached by this, this group. Kita panggil group lah, yang mana yang tak didendang lah. Okay. Tak didendang. Okay, are you happy about that? I'm so happy. So happy sebab macam mana, sebab saya punya pegangan idola saya adalah Yasmin Ahmad. And then cara dia gerak kerja lebih kurang macam teater punya style. And 2 bulan latihan, sebulan latihan dia masuk set. And then saya tak rasa Yasmin Ahmad, saya tak pernah kenal dia, saya tak rasa Yasmin Ahmad seorang yang okay dah 12 jam ni, jom balik. Saya tak rasa dia itu. Maksudnya selagi kita tak jumpa satu benda tu, it's about craft lah. Selagi craft tu tak cantik, tak diperhalusi, kita takkan habis. So that's why saya suka bekerja dengan orang-orang aktor. Sebab dia faham dan saya juga kalau ada pelakon baru, dia tak pernah berlakon, tapi dia ada mindset dan taste yang saya suka. Itu pun membantu juga. Dia bukan soal okay, saya selalu pegang ayat ni yang macam orang yang berdisiplin mampu mengalahkan orang yang berbakat yang tidak berdisiplin. Oh ya ke? Ada je orang berbakat tapi dia tak berdisiplin. Pun susah juga kita nak ketengahkan. So macam saya mencari orang yang dia berbakat sikit tapi disiplin dia tinggi, saya ambil orang itu. Tapi kalau bakat dia lebih, disiplin dia tak out pun, saya macam 2-3 kali lah fikir. Tapi dia ada kedua-duanya, saya itu. Sebab dia bukan soal pengalaman. Kadang-kadang pengalaman akan terbatal apabila you tak okay dengan orang. Ada je saya berjumpa dengan 20 tahun 30 tahun pengalaman tapi menyusahkan kerja saya as director baru, susah juga kan. Saya kalau boleh, saya nak cari, sekarang saya di fasa bukan about amount lah, about yang macam saya nak happy je bekerja dengan siapa-siapa kan. It's so noble dengar Han bercakap cerita pasal dia nak deliver asalkan karya itu berkualiti, karya itu sampai daripada just I like you and then I want you, tapi mutu tu nak kena jaga kan. Dan first saya approach muzik video Fugo kan, dengar lagu ini pernah ditentang lah beberapa pihak. Pernah ditentang beberapa pihak sebab story ni macam orang tak buat. Storytelling punya benda ni, orang sekarang muzik video shoot dalam studio je. Anda art berat. Tapi tapi saya cuba, saya selalu cakap benda ni, orang lain lah. Saya tak boleh jadi orang tu, dan orang tu tak boleh jadi saya. So that's why saya proofkan beberapa pihak untuk buat benda ni. Dan alhamdulillah disambut baik oleh fans Fugo tu sendiri dan disambut oleh dengan orang lain. Maksudnya it's not about nak tunjuk siapa hebat tak hebat, it's about taste lah. Pada akhirnya kita bergaduh pasal taste je. Dah taste saya suka buat music video storytelling, so saya buat lah. Sebab dulu saya terpikat dengan satu music video ni, that's why benda tu melekat sampai sekarang. Boleh cakap tak yang mana tu? Boleh. Saya tengok music video ni Maizura, Awal Yang Terpilu. Image tu sangat melekat kat saya. Macam bestnya music video macam ni, ada story. And then saya tengok music video Anwar Zain, ada story. Tu zaman saya kecil tau. Lepas tu saya lupa dah. Lepas tu bila fikir balik, bila saya dapat peluang untuk direct music video ni, saya nak satu orang yang bercerita lah dengan apa adanya. Maksudnya saya ambil dengan saya mampu bercerita je. Saya tak nak buat cerita yang di luar gapai saya. Saya ambil ni sebab cikgu saya pernah pesan, kalau you nak buat satu cerita, you kena buat yang dekat diri you. Tak kisahlah kecil ke sederhana, you buat. Sekarang itu lebih impactful daripada you berangai, you tak pernah. Contohlah, saya dilahirkan kampung baru. Saya nak buat cerita pasal orang bangsa. Kan jurang tu. Satu je hajat saya. Lepas tu kalau dah settle satu hajat ni, saya selesai as storyteller lah. Saya tak anggap saya pelakon, saya anggap saya pemain lah dalam industri. Walaupun mungkin saya tak didendangkan dalam mainstream, this exclusive, saya nak buat satu filem saya sendiri. So
itulah saya nak buat satu filem saya sendiri. Selesainya dah dah lah. Ya, itu je hajat saya. Tengok tu, ada filem baru nanti. So we gonna take a short break. Okay, kita dicuba kena try test panjang. Alright, okay. So I have here with me, I nak share dengan Han. Coklat, suka coklat tak? Suka. Suka. Yeah. Okay, awak rasa satu. Awak rasa awak bagi tahu saya awak suka ke tidak. Mana awak dapat selalu kalau Hershey's ni? Selalu dekat Langkawi. Langkawi. Selalu beli pukal. Wow. Kalau tak Langkawi. Okay, so we have here penaja untuk episod ini Hershey's Kisses Cookies and Cream. Alright, so bila you makan coklat sebenarnya? Okay. Bila you suka makan coklat sebenarnya? Lepas makan. Lepas Lepas makan. Betul. Lepas makan apa? Maksudnya dia dessert lah. okay. Kalau cari kek aiskrim kan, cake coklat. Tapi ada satu perangai, belah malam makan cake coklat. Hah? Ya ke? Waktu nak menulis. Oh. Waktu nak menulis, okay, okay, cari coklat. Lepas tu nanti macam mana kalau berat badan tu? Masa raya itu hari, you cabi-cabi sikit. Makan banyak coklat ke sebab berkarya ke? Tak, tu sebab projek. Okay. So, coklat ni macam mana? You boleh makan. You sambil macam berkarya, nak cari idea, makan coklat. Idea. Lepas tu kadang-kadang bila I stress, I cari coklat. Coklat? Coklat. Sebab I peminat coklat daripada kecil. I suka coklat bar. Apa pasal coklat macam ni kan. I tak suka coklat yang macam biskut kerana coklat tak. I memang cari the real chocolate. So that's why berbalik pada isu Langkawi tu. Okay. Langkawi tu I akan pergi beli lah coklat tu. Coklat? Okay. Kalau you beli ni Kisses. Banyak brand lah saya beli. Banyak brand. Tapi Kisses ni beli Kisses tak? Beli lah. Okay. Kisses ni I pula selalu I beli untuk gift. Oh ya? Kalau macam like I nak pergi melawat siapa-siapa yang sakit, I buat hamper kecil-kecil. Lepas tu and then I will also sometimes mix these kisses letak dalam ice cream. Have you tried? Tak pernah. Tapi tahu tak? Coklat adalah tips untuk you nak memikat seseorang. Benda tu selalu berjaya. Lelaki memikat perempuan ke perempuan memikat lelaki? You betul-betul sikit cakap. Dua-duanya. Dua-duanya boleh. Sekarang? Tak, maksudnya kalau you nak memikat seseorang tu, lelaki ke perempuan, you try bagi coklat. Lelaki pun boleh cair? Betul. Jadi benda tu. Jadi. Maksudnya bukan cerita pengalaman sendiri. Maksudnya kawan-kawan punya cerita kan. Kawan-kawan. Makan seorang pula. Ambil lagi. Boleh. Okay. Dia boleh tambah. Dia tak ada jemput pun. Boleh. Saya nak memikat Han untuk mengambil saya dalam filem terbaru dia nanti. Jadi lepas ni bukan ni coklat ni aja. You ambil dengan kotak-kotak sekali. You kena enjoy the process tu. Sebenarnya. You tak boleh macam mak. Sebab tu. Okay, betul lah. I tengok banyak iklan-iklan semua coklat. Memang you have to taste it. Sebab tu jenama-jenama coklat harus panggil saya. Saya tahu nak bagi menikmati tu macam mana. Okay. Alright, Hershey's. Okay, listen. Okay, we got a new talent. Okay, who can actually wants to promote the chocolate. Okay, calling nanti. Okay, confirm. Cerita apa you buat ni? 3 pelakon aja. Sebab nak jimat. Tak, maksudnya bajet tak banyak. Sebab kita sedar diri kita. Kita ni orang baru kan. So, kita tak naklah buka spend betul-betul kan. So, kita ambil macam, saya bagi hint sikit lah kan. Filem sore. Makan lagi. Okay. Dah ada hint dekat situ. So, tapi 3 pelakon aja. Macam mana aku nak... Yang berhijab ni okey tak? Tak, I mencubalah kan. Sebab itulah you kata responsible. Tapi nampak tak? Bila you dah nak direct, you pun ada you punya kriteria. Mungkin you bukan di hadapan skrin lah. Kalau you terlibat my film lah. Belakang je. Belakang aja. Belakang tak payahlah. I pegang phone sendiri pun I boleh buat content. Dan influencer pun boleh masuk. Tak. Kembali kepada you cakap tadi, you nak pakai 3 saja. I dah minta ni banyak kali ni. You kata nanti dulu.
there ada limitation. Don't you think sebenarnya producer-producer dan all the director out there sebenarnya bukan tak nak ambil you, tapi ada limitation. How? Macam mana? You sendiri pun boleh cakap kat I. Tak, tapi kalau Tak juga. pelakon tu ramai. Apa? Apa maksud I? Tak faham? Jawab. Okay, for now I tulis untuk 3 pelakon kan, yang utama. Tapi I tak rasa macam itu. Maksudnya I tak rasa macam kenapa tak ambil I, tak. Tapi berbalik soalan you, kenapa orang tak ambil I? Tapi I pun macam mana macam I dah tahu I clear nak apa kan. Dan I pun tahu nak siapa. Okay. Tapi 3 pelakon ni once dah siap reveal tu, you akan terkejut pilihan pelakon I ni. Itu maksud I. Surprise So lah. masuk wajah ni tak pernah jumpa pun. Last you jumpa mungkin 20 tahun lepas. So benda tu. So itu. Tapi I cakap juga my producer. I cakap kalau tak ada dia ni, benda ni takkan jadi. So seni convince pun peranan juga kan. So sebab yelah, dalam 3 orang, 3-3 ni bukan komersial lah. 3-3 itu je hint. Bukan komersial. Okay, dia nak cari 3 saja. Kalau aku nak masuk, kena ada 4. Mana tapi dia ada watak-watak pembantu. Ada watak-watak pembantu. yang pegang-pegang coklat pun okey je. Takkanlah you datang set pegang coklat je. Yes, Kau itulah. kena tunjuk aku nak. Tak nak lah. Okay, so itu dia. Kita dah dapat dengar sedikit cerita tentang projek yang akan datang. When is it coming out? Oi, tak boleh nak cakap. Tapi Ni pun dah banyak cakap dah ni dah sebenarnya. Sedang prep lah. Sedang prep. Prep ni dia makan masa lama lah. Alright, okay. Dan ada beberapa orang yang sudah sebenarnya fasa tu saya dan satu pihak dah start lah. Dah start. Cuma tak berani nak janji, nak cakap bila apa semua. Tu saya serah kepada yalah Allah SWT lah. Sebab kalau izin lah. Tapi my hajat satu je, buat satu filem selesai lah. Saya tak nak jadi director pun. Saya nak macam buat satu filem, tick all the boxes, you mean? Ya, sebab saya dah pernah ada lukisan sendiri, saya dah buat. Saya dah ada musik video, dah selesai lah. Dah pernah berlakon dekat luar, dah selesai. Okay. So apa lagi? So itu je, saya lebih ke arah itu je. Okay, good. Okay, but sebelum kita akhiri episod kita, I have a little gift for you. Jom. Coklat lagi? Coklat. Yes, of course. I ni kan gelak-gelak saja. Cantik bag ni. Ini kena kupas. Okay, so macam okay kan? Cantik bag dia. Cantik kan? Saya peminat tote bag sebenarnya. Oh yes. Bagus. I nak bagi ni. Dia nak bagi I apa, I tak tahu. So, okay. Buka dalam tu apa ada. Thank you. Thank you kena kupas. Okay. Jom. Kita nak dengar, sebelum kita akhiri episod ini, kita nak dengar daripada Han apa yang dia nak katakan kepada anak-anak skena. Okay. Skena. Ya, Go. bisa. Okay. Kata-kata. Okay, saya selalu berpesan lah kepada siapa-siapa lah. Student saya ke atau pesan untuk diri sendiri. Apa pun kita buat, yang penting konsisten. Kerana tanpa konsisten, dia susah. Kadang-kadang ada je yang you buat satu produk, you buat apa-apalah kerjaya seni pun, you buat one off, tiba you hilang dalam radar. Maksudnya you kena rejection ke apa ke, teruskan at least setiap tahun tu you sentiasa aktif. Walaupun benda tu bukanlah satu benda yang you nak atau tak, at least you sendiri as person, you skill up diri you sendiri. Itu paling penting. Dia jangan pilih macam ni job ni aku tak nak buat, job ni aku tak nak buat. Tak. Maksudnya apa pun yang buat, you kena konsisten. Sebab apa? Dari konsisten tu, dia akan datang apa? Dia akan datang diskusi. Diskusi datang daripada apresiasi. Apresiasi datang daripada diskusi. Sebab kedua-duanya penting. Diskusi takkan terjadi tau kalau tak ada apresiasi. Apresiasi akan terjadi bila ada diskusi. So benda tu datang daripada konsisten. Alright, thank you everyone. Thank you for staying with us. Okay, jangan lupa untuk share, like, comment and wait for us for our next episode with a new topic and a latest superb guest coming soon to you. Thank you, kena kupas. Bye. Bye.